Masa depan profesion perakunan bukan hanya tentang sijil, sistem atau teknologi. Ia tentang manusia, iaitu tentang kita, tentang komitmen untuk memperbaiki diri, untuk kita memperkukuh integriti dan untuk kita menambah nilai kepada negara. Konvensyen ini merupakan platform penting dalam memperkukuhkan ekosistem perekonomian negara. Dalam persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah, profesion perekonomian menuntut adaptasi, pemikiran strategik serta kefahaman mendalam terhadap perkembangan baharu dalam teknologi, standard pelaporan dan keperluan tadbir urus masa kini. Konvensyen Accountant 4.0 bukan program biasa. Ia adalah pentas untuk kita menyusun semula hala tuju kita, mempersiapkan firma tempatan dan memperkasakan generasi accountant yang akan mewarisi profesion kita. Hari ini, saya ingin tegaskan satu perkara. Profesion kita tidak sedang lemah. Profesion kita sedang berevolusi dan kita akan memimpin evolusi tersebut. Dengan barisan penceramah berwibawa dan penyertaan para profesional di hadapan saya ini, saya yakin konvensyen ini akan mencetuskan idea-idea yang bukan sahaja menggerakkan industri tetapi mengangkat martabat profesion kita. Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air diiringi Presiden dan Dan Presiden AMCAF dipersilakan. Jadi niat yang tulus akan melahirkan amalan yang berkat. Integriti yang teguh akan menghasilkan kemakmuran yang lestari. Dan profesion perakunan lah yang kukuh akan menyumbang pada sebuah negara yang stabil dan juga berdaya saing. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Konvensyen Accountant Nasional 4.0 yang bertemakan memperkasa accountant, teknologi AI, tanggungjawab profesional dan ESG. Melalui koperasi ini, kita harapkan dapat berkongsi sumber-sumber yang ada dengan menggunakan teknologi, meningkatkan kapasiti digital, mewujudkan jaringan perniagaan sesama kita dengan lebih meluas dan memperkukuhkan daya tahan firma-firma Melayu tempatan. Marilah kita sama-sama melihat ke hadapan dengan sikap yang positif dan marilah kita jadikan koperasi ini sebagai platform untuk inovasi, inklusiviti dan pertumbuhan berterusan. Semoga koperasi ini nanti menjadi sumber kekuatan kita bersama, mengangkat profesion kita, memajukan komuniti dan masyarakat sekeliling kita dan menyumbang kepada ekonomi negara. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kami melancarkan koperasi firma Accountant Melayu KAMCAF Berhad.